Apa yang saya cakap ni mesti tertulis dalam buku keuangan. Untuk kita ubah keuangan kita kepada lebih baik, keuangan yang kukuh, asasnya kita kena mula menabung. Kalau kita simpan, kita korek, kita simpan, kita korek, percayalah tahap keuangan kita hanya berputar di tempat yang sama. Kalau kita fikir duit tak cukup, tuan puan, duit tidak akan pernah cukup. Itu kata-kata daripada mentor saya. Duit ni tak akan pernah cukup, tuan puan. Simpan tak cukup, tak simpan juga tak cukup. Buktinya selepas daripada gaji, esoknya kita kerja kembali. Rasanya lebih baik kita menyimpan walaupun sedikit. Contoh, sebelum saya buat simpanan emas, gaji saya 2,000. Tak cukup juga. Habis juga macam tu juga habis. Habis entah ke mana. Sekarang ni gaji saya 2,000 juga. Saya buat simpanan emas 500 sebulan. Tak cukup juga. Tapi kebaikannya saya ada tabungan. Sebab tu saya bagi tahu, kita kena menyimpan dulu baru kita belanja. Kita akan pandai guna duit yang tak cukup. Kaedah yang betul yang disarankan oleh pakar-pakar kewangan, setiap kali kita ada duit, dapat gaji, kita simpan dulu baru belanja. Kita akan pandai guna duit yang tak cukup tu. Itu kata-kata daripada mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiq. Sebab kalau kita fikir duit tak cukup, memang tak ada istilah duit cukup untuk kita menabung. Dapat banyak, habis pun banyak. Gaji makin naik, kos gaya hidup pun makin naik. Jadi kita tukar sahaja kaedah. Simpan dulu baru belanja. Lebih sesuai lagi kita simpan dalam bentuk emas. Sebab emas tak ada nombor. Hilangnya nombor pada duit, simpanan kita mula bertambah, mula banyak. Kita tak akan sedar, ianya berkeping-keping nanti. Kita tidak akan sedar. Katanya juga mentor saya, Tuan Zulkifli Syafiq, setiap kita, setiap individu kalau boleh semua sekali kena ada tabungan yang dinamakan untuk dilupakan, forgotten saving. Tabungan emas lah. Ni tabungan emas, kita simpan, kita lupa. Kita simpan, kita lupa. Sebab emas tak ada nombor. Nombor yang ada pada duit ni yang akan terus mengganggu emosi kita untuk belanja. Keadaan barang yang tak perlu pun kita beli. Tuan, puan, rasa berduit tu sangat-sangat bahaya. Menyebabkan simpanan kita selalu bocor. Lagi bahaya kepada orang yang tak ada duit tapi rasa berduit, menyebabkan ia akan buat hutang jahat untuk dapatkan sesuatu. Apa yang saya cakap ni mesti tertulis dalam buku keuangan sebab saya dah baca. Jadi untuk kita hilangkan rasa berduit, tuan puan, cuba tuan puan buat tabungan emas. Pasti tuan puan hilang rasa berduit. Sebab hilangnya nombor pada duit menjadi ketulang keren emas, kita hilang rasa berduit. InsyaAllah ianya mula bertahan. Jadi yang nak bantu saya, nak tanya soalan, boleh tanya. Tuan puan yang belum follow lagi saya, boleh follow. Yang belum ada lagi akaun emas, kalau nak jadi salah satu bawah bimbingan saya, InsyaAllah saya bantu sebaik mungkin. Syaratnya tuan puan kena daftar dulu ahli Public Go secara percuma.